Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Marisa binti Mak Alim daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Perai Sintok dan merupakan ketua kumpulan ini. Ahli-ahli saya pula terdiri daripada Nia Azalia, Nur Aisyah, Auni Sofia dan Shasha Damia. Okey, saya hari ini akan membentangkan tajuk kita iaitu teknologi hijau dan kelestarian alam sekitar. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah maksud teknologi hijau? Teknologi hijau atau TH merujuk kepada aplikasi sains dan teknologi untuk mencipta produk atau kaedah mesra alam yang mengurangkan kesan negatif terhadap persekitaran. Seterusnya, saya akan mempadatkan lagi definisi teknologi hijau. Konsep ini penting kerana ia membantu mengelakkan pencemaran sambil menjimatkan kos penggunaan tenaga dalam jangka masa panjang. Contohnya, panel solar menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik tanpa menghasilkan gas berbahaya. Seterusnya, prinsip-prinsip bagi teknologi hijau. Teknologi hijau mempunyai prinsip yang utama, iaitu memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Selain itu, terdapat juga prinsip-prinsip yang lain, iaitu pembangunan yang mempan. Pembangunan yang mempan memastikan pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar berjalan seiring dan saling menyokong. Seterusnya, meminimumkan impak alam sekitar, dapat mengurangkan pencemaran udara, air dan tanah serta mengawal pelepasan gas rumah hijau. Pemeliharaan sumber menggunakan sumber asli secara cekap dan menggalakkan penggunaan sumber boleh baharu. Kitar semula dan guna semula mengurangkan sisa dan memaksimumkan penggunaan bahan buangan melalui kitar semula dan guna semula. Menurut Majlis Keselamatan Negara, pendidikan dan kesedaran meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan teknologi hijau dan amalan lestarinya. Tidak dinafikan bahawa teknologi hijau mempunyai pelbagai kepentingan. Teknologi hijau membantu mengurangkan pencemaran, menjimatkan sumber asli, meningkatkan kesihatan awam dan membuka peluang ekonomi baru. Jom kita lebih memahami mengenali kepentingan teknologi hijau. Melindungi alam sekitar. Teknologi hijau membantu mengurangkan kesan negatif aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Ini termasuk mengurangkan pencemaran udara dan air, memelihara sumber semula jadi dan mengurangkan pemanasan global, meningkatkan kesihatan awam. Dengan mengurangkan pencemaran, teknologi hijau dapat meningkatkan kualiti udara dan air yang seterusnya dapat mengurangkan penyakit pernafasan dan kardiovaskular. Seterusnya, menjimatkan sumber. Teknologi hijau mempromosikan penggunaan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti solar dan angin serta menggalakkan kecekapan tenaga. Ini membantu mengurangkan pergantungan kepada sumber bahan api fosil yang terhad. Selain daripada itu, mewujudkan peluang ekonomi. Industri teknologi hijau yang sedang berkembang pesat membuka peluang pekerjaan baru dan menarik pelaburan asing yang seterusnya memacu pertumbuhan ekonomi dan akhir sekali meningkatkan kualiti hidup. Secara keseluruhan, teknologi hijau menyumbang kepada persekitaran yang lebih bersih, kesihatan yang lebih baik dan ekonomi yang lebih mampan yang membawa kepada peningkatan kualiti hidup. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan tentang kesan teknologi hijau iaitu kesan positif serta cabaran yang dihadapi. Pertama, dari segi kesan positif. Teknologi hijau dapat mengurangkan pencemaran, contohnya tenaga solar, kenderaan elektrik dan sistem penapisan moden yang dapat mengurangkan pelepasan gas rumah kaca seperti pencemaran udara dan air. Seterusnya, ia membantu dalam pemeliharaan sumber-sumber jadi. Teknologi hijau menggalakkan penggunaan tenaga boleh baharu seperti matahari, angin dan hidro yang tidak akan habis digunakan. Selain itu, ia juga dapat menjimatkan kos jangka panjang. Walaupun kos awal agak tinggi, tetapi penggunaan teknologi hijau seperti panel solar dan lampu LED mampu mengurangkan bil elektrik dalam tempoh yang panjang. Dari sudut ekonomi pula, teknologi hijau turut meningkatkan ekonomi hijau dengan membuka peluang pekerjaan dalam bidang tenaga bersih, kitar semula dan reka bentuk lestari. Akhir sekali, teknologi hijau membantu mengurangkan kesan perubahan iklim sekaligus menstabilkan ekosistem dunia. Namun begitu, teknologi hijau juga mempunyai beberapa cabaran. Antaranya ialah kos permulaan yang tinggi.
Peralatan seperti panel solar, turbin angin atau sistem rawatan air mesra alam memerlukan peleburan yang besar. Selain itu, ia juga memerlukan kemahiran teknikal yang tinggi. Pemasangan dan penyelenggaraan hanya boleh dilakukan oleh pekerja mahir. Seterusnya ialah akses yang terhad. Tidak semua komuniti atau negara mampu mengaplikasikan teknologi hijau secara menyeluruh. Dan yang terakhir, terdapat isu pelupusan teknologi. Sebagai contoh, bateri kenderaan elektrik atau panel solar yang sudah lama masih boleh memberikan kesan buruk kepada alam sekitar jika tidak dilupuskan dengan betul. Kesimpulannya di sini, teknologi hijau membawa banyak manfaat dari segi alam sekitar, ekonomi dan kelestarian hidup. Namun cabaran seperti kos, kemahiran perlu diberi perhatian. Seterusnya, saya akan kaitkan topik ini dengan SDG 4. Pertama, tenaga boleh diperbaharui seperti solar, hidro dan biodiesel. Melalui SDG 4.4, pelajar boleh diberi latihan kemahiran STEM. Contohnya, pelajar pasang panel solar. Ini akan menyediakan kita untuk kerjaya dalam industri hijau. Selain itu, SDG 4.7 mula menekankan kefahaman tentang konsep tenaga bersih supaya pendidikan kita menyokong pembangunan lestari. Kedua, pengurusan sisa seperti kita semula dan kompos. SDG 4.4 boleh dilaksanakan melalui projek kita semula yang kreatif. Manakala SDG 4.7 memberi kesedaran tentang kesan sisa terhadap alam sekitar dan membentuk kewarganegaraan global yang lebih bertanggungjawab. Selain itu, bangunan hijau, contohnya sistem penjimatan air dan elektrik di sekolah. SDG 4.A menekankan infrastruktur sekolah yang mesra alam sekaligus mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Manakala SDG 4.4 pula memperkenalkan reka bentuk bangunan hijau yang boleh menggalakkan kerjaya seperti arkitek lestari pada masa depan. 4. Pembangunan lestari. Kelima, pertanian bandar. Kesimpulannya, teknologi hijau dalam pendidikan bukan sahaja membantu kita capai SDG 4, malah melahirkan generasi yang cerdik alam sekitar, berkemahiran tinggi dan bersedia untuk menghadapi ekonomi hijau pada masa hadapan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.